Refleksi diri, apakah halangan mental anda? Kadang-kadang yang halang kita berjaya, bukan kekurangan ilmu, bukan takdir, tapi halangan dalam fikiran kita sendiri. Hari ini, mari kita berhenti sebentar dan renung. Apakah halangan mental saya selama ini? Halangan mental ialah kepercayaan atau pemikiran negatif yang tertanam dalam minda bawah sedar, yang menyekat anda dari bertindak, mencuba atau bermimpi. Ia seperti dinding yang tidak kelihatan, tapi sangat kuat. Dinding itu dibina dari pengalaman lalu, kata-kata orang, trauma atau kegagalan yang tidak disembuhkan. Saya tak cukup pandai. Orang macam saya tak layak berjaya. Saya dah terlalu tua untuk bermula. Kalau gagal nanti saya malu. Semua ini bukan fakta. Ini hanyalah program lama dalam fikiran anda. Dan jika dibiarkan, ia akan terus membentuk hidup anda. Tanpa sedar, firman Allah, sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Tutup mata anda sekejap dan tanya, apa suara dalam kepala saya selalu bisikkan bila saya mahu berubah? Suara siapa itu? Guru, ibu bapa? Atau suara trauma masa lalu? Kemudian, gantikan dengan kata-kata baru. Saya sedang dibimbing oleh Allah. Saya layak berubah. Saya bukan masa lalu saya. Saya masa depan saya. Halangan sebenar bukan di luar, tetapi dalam hati dan fikiran anda. Hari ini, ambil masa 5 minit. Tulis, apakah 3 halangan mental saya? Dan tulis 1 kalimah baru untuk setiap satu, yang lebih membina dan mendekatkan anda kepada Allah. Suka video refleksi ini? Like, subscribe dan komen. Jumpa lagi.